Awas seksual grooming di asrama. Ramai tak sedar, pemangsa seksual bukan lagi orang asing di luar pagar sekolah, tapi mungkin warden, senior, malah rakan sebilik sendiri. Mereka bermula dengan baik, beri perhatian lebih, hadiah kecil, janji nak bantu dalam pelajaran atau bawa keluar makan. Mangsa biasanya pelajar baru, naif dan sunyi, mudah terperangkap, rasa selamat dan selesa. Inilah perangkap sebenar grooming. Mangsa rela hati menyerahkan kepercayaan tanpa sedar ada niat jahat tersembunyi. Ibu bapa mesti cakna perubahan tingkah laku anak. Tiba-tiba pendiam, takut balik asrama, suka sorok telefon atau dapat hadiah pelik dari abang atau kakak di asrama. Pelajar pula wajib faham siapa pun yang minta sentuhan, gambar tak sopan atau ajak keluar diam-diam, itu tanda grooming. Jangan takut laporkan kepada guru, ibu bapa atau pihak berkuasa. Ingat, pemangsa licik memanipulasi emosi sebelum merosakkan maruah. Lindungi diri, jangan tertipu dengan pujuk rayu bertopeng kebaikan. Tak kiralah asrama penuh, politeknik, matrikulasi atau universiti, mereka yang baru saja hidup di asrama, mereka inilah yang naif, yang tak tahu apa-apa, kemungkinan mereka akan jadi mangsa. Jadi, jom kita mengambil langkah keselamatan, kita amalkan amalan-amalan yang telah ada saya sediakan dalam e-book saya, lebih 100 panduan untuk keselamatan diri kita dan keluarga, termasuk juga keselamatan maruah kita yang kita katakan dalam isu ini. Jemput, dapatkan segera.